Kisah Hari Sukan Musim Bunga. Saksikanlah! Jadi maknanya, atas rancangan hebat Tuan Pengetua tu, hari ini Sekolah Ninja akan mengadakan Hari Sukan Musim Bunga. Tujuan Hari Sukan Musim Bunga ini adalah untuk merapatkan hubungan antara pelajar tahun bawahan dan tahun atasan. Jadi kamu akan berlawan dengan kumpulan yang digabungkan nanti tau. Cikgu, tahun 1 akan bergabung dengan tahun berapa ya? Tahun 1 akan bergabung dengan tahun 6. Tahun 2 dengan tahun 5 dan tahun 3 dengan tahun 4. Cikgu, kami tahun 1 dan tahun 6 tak apalah. Tapi tahun 3 dan tahun 4 terlalu kuat. Mestilah mereka akan menang juga nanti ni, cikgu. Janganlah risau. Kalau nak menang, kenalah ada semangat dalam pasukan juga. Jadi kamu kenalah bekerjasama. Boleh ke kerjasama? Lagi satu, pasukan yang menang akan dapat hadiah hebat daripada Tuan Pengetua. Jadi kamu semua berusahalah ya. Akan dapat hadiah yang istimewa. Kiri baru, tak payahlah berharap sangat. Entah-entah sama je dengan hadiah yang biasa tu kan, cikgu? Betul tu. Kad gambar pengetua yang macam biasa itulah. Cikgu cakap ni Hari Sukan Musim Bunga. Mungkin akan jadi menarik sebab ni kan rancangan pengetua. Tapi kan, hadiah kad gambar Tuan Pengetua tu memang tak menarik langsung lah. Awak semua! Tahun 1 kelas Hakumi ya? Abang pelajar tahun 6 lah. Saya lah tahun 6, Abang Nana masuk Koheta yang akan bergabung dengan awak semua dalam Hari Sukan Musim Bunga kali ni. Yahoo! Abang ni ceria betul lah kan? Yelah. Saya pula Nakazaiki Chouji. Tiba-tiba je jadi gelap kan? Yelah tu, menakutkan betul kan? Saya pula Tachibana Senzo. Abang Tachibana tu nampak kurus tapi nampak baik kan? Yelah, macam senang nak berbaik-baik. Ya, baiklah. Kami semua akan berusaha. Awak semua pun berusaha tau. Yahoo! Baiklah, abang. Mulai dari saat ini, mari kita mulakan Hari Sukan Musim Bunga Sekolah Ninja. Satu rancangan untuk merapatkan hubungan pelajar-pelajar dalam kumpulan masing-masing. Mulakan! Mula-mula perlawanan mendaki bukit setinggi 100 meter. Peserta-peserta silakan berkumpul kat belakang sekolah sekarang juga. Kenapa pula kelas cemerlang tahun 4 kena bergabung dengan tahun 3 yang teruk sangat ni ya? Menyusahkan betul lah. Kami pun tak nak bergabung dengan tahun 4 yang berlagak jugalah kalau boleh. Sudahlah, hari ini kami akan tunjukkan kehebatan tahun 4. Kami pun akan buktikan kehebatan tahun 3 jugalah. Saya Ikeda Saburoji dari tahun 2. Abang tahun 3 Hachiya Saburo. Abang janganlah menyamar jadi saya pula. Maaf. Saya akan datang balik. Maaflah lambat. Alamak, apa ni Abang Nakazaiki? Hari ni kan Hari Sukan, berseronoklah sikit, boleh tak bang? Seronok sikit? Baiklah. Abang Nakazaiki, boleh betul lah. Buat je macam biasa. Baiklah. Baik, perlawanan akan bermula. Sedia, mula! Kita mulakan lagi sekali. Sedia, mula! Bukit macam ni boleh dipanjat dengan senang kalau gunakan tali. Sayalah yang akan menang perlawanan ni. Dia panjat sesuka hati je. Dia lupa ke yang ini perlawanan dalam pasukan? Apalah. Gazaki, berani betul lah awak ni. Maaflah, saya tak sengaja lah Abang Tamura. Awak memang sengaja tu. Tamura Mikimon dan Igasagi Magohe dah gagal. Saya tak benarkan kamu tak habis makan. Abang Hajiah, janganlah lebih-lebih. Salah. Abang Nakazaiki. Ya, apa dia? Awak tak suka tengok muka saya yang masam ni ke?
Ya, betul tu. Awak nak saya senyum ke? Ya, sikit pun cukup lah. Baiklah, ini dia. Kalau buat muka macam biasa lagi baguslah, abang. Oh, ya ke? Abang Haijia, tahun 1 Kirimaru dan tahun 6 Abang Makazaiki dah semakin dekat tu. Saboroji baling duit emas. Kita gunakan kelemahan Kirimaru. Dia mesti akan tertarik dengan bunyi duit emas. Iya, baiklah. Duit emas. Dapat tangkap pun. Bahayalah. Abang Nakazaiki dah baling tali kat Kirimaru. Ada 2 orang Abang Nakazaiki lah. Lagi seorang tu pakai menyamar, Abang Hachiya Saburo. Abang Hachiya Saburo? Kalau awak tangkap tali yang dipegang oleh Abang Nakazaiki yang betul, awak akan selamat. Kalau awak salah... Baiklah, yang mana satu? Kirimaru, sayalah Abang Nakazaiki yang betul. Kirimaru, sayalah Abang Nakazaiki yang betul. Inilah Abang Nakazaiki yang sebenarnya. Kirimaru, macam mana awak tahu? Abang Nakazaiki kan tak ada perasaan. Yang tak ada perasaan tu lah Abang Nakazaiki. Kirimaru memang ada pandangan yang tajam. Awak ni tahun 1 yang boleh tahan. Tapi awak ni berat jugalah. Pasukan mengganggu dah hilang. Saboroji, cepat ke arah gol. Baik. Gol. Juaranya adalah tahun 6 Nakazaiki. Bukan, cikgu. Saya tahun 5 Hachiya. Hachiya dan... Saya tak menyamarlah, cikgu. Kumpulan Saboroji tahun 2. Saya akan umumkan keputusan perlawanan pertama. Kumpulan tahun 6 dan tahun 1, 8 markah. Tahun 5 dan tahun 2, 15 markah. Tahun 4 dan tahun 3, 2 markah.